Ramai orang Malaysia beralih kepada kenderaan elektrik EV. Namun satu perkara yang harus kita tanya, macam mana nak charge EV di rumah dengan selamat? Sistem elektrik di rumah biasanya direka bentuk untuk lampu, kipas, aircon dan bukannya beban tambahan seperti kita mengecas EV car. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan membeli EV car, pastikan membuat pemeriksaannya betul. Bukannya kita buat cara DIY. Ada risikonya. Bahayanya mungkin fuse terbakar, kabel menjadi panas dan yang paling kita menakutkan adalah kebakaran mungkin boleh berlaku. Berikut adalah langkah-langkah selamat saranan daripada Suruhanjaya Tenaga. Lantik orang kompeten. Sebelum memasang EV charger di rumah, anda wajib melantik orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Jika pemasangan pengecharge EV menyebabkan jumlah arus yang digunakan di rumah melebihi arus maksimum yang dibenarkan, maka orang kompeten akan menasihatkan untuk naik taraf sistem 1 fasa ke 3 fasa bagi memastikan arus yang digunakan tidak melebihi arus maksimum. Periksa lita pendawaian. Pemasangan hendaklah disediakan dengan lita khusus yang dilengkapi perlindungan RCD 30 mA Type A plus RDC-DD atau Type B. Lita khas dari distribution board ke soket outlet mempunyai tanda EV mengikut standard yang ditetapkan. Charger mudah alih mod 2 akan disambungkan kepada soket outlet ini. Lita khas dari distribution board ke charger mod 3 mestilah dilindungi dengan isolator. Litar bagi EV charger hendaklah berasingan dan tidak boleh dikongsi dengan litar lain. Guna pengecas EV yang diiktiraf ST Sirim. Kelengkapan elektrik yang mempunyai label ST Sirim telah diuji dan diperiksa mengikut piawaian yang ditetapkan, jadi ia selamat untuk digunakan. Anda boleh merujuk kepada garis panduan terkini yang dikeluarkan oleh ST. Ada kamera. Alright. Jangan pandai-pandai DIY, okey? Kalau anda nak pasang charge elektrik EV, pastikan anda mendapatkan orang kompeten yang bertauliah dan diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Dan ini untuk memastikan keselamatan anda dan juga mengurangkan risiko kebakaran, renjatan elektrik dan juga kerosakan sistem. Untuk maklumat lanjut, layari www.st.gov.my.